Isteri saya pun daripada setinggan juga. Struggle bukan bermakna kita akan gagal. Struggle adalah bentuk pengajaran yang begitu besar dalam kehidupan kita. You ada harapan tak? You ada cita-cita tak? Doa, Allah tahu. Because yang you nak belikan kasut untuk anak you, bukan kasut untuk orang lain. Allah tu, dia maha kaya, maha mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Nora dalam podcast Jom Take 5 bersama dengan Dr. Mus. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Hari ini podcast episod baru. Baru. Hari ini kita out a bit sikit. Kita ada feature benda baru. Okey Doktor, sebelum tu saya nak cakap. Saya jarang berdebat, tapi malam ni, sekarang ni saya rasa berdebat sikit. Alamak. Sebab, bukan sebab saya. Bukan. Nah, sebab Doktor. Saya orang biasa je. Sebab malam ni kita bersama dengan seorang yang dipanggil hero Melaya. Wow. Dan saya sebenarnya nak cakap secret. Okay. Saya memang peminat figura ini. Okay. Daripada tahun 1985. Oh yo. Sekarang dah 2025. Dah berapa tahun dah tu? Oh yo. Masa tu orang ni famous juga? Ya, famous sampai sekarang. So almost 40 years, right? Masya Allah. Tapi dia masih lagi handsome, masih lagi segak, masih lagi bergaya, masih lagi sehat. Alhamdulillah. Tadi kita cakap pasal laki-laki ke? Kita sebut laki-laki. Oh ya, hari ni Dato' Nora dah nak attack lelaki. Yes. Sebab saya kiri kanan saya laki-laki. Kita nak tanya, sebelum kita cakap siapa tu, kita tanya, lelaki kenapa perut dia buncit? Apa yang menandakan lelaki perut buncit? Okay, well, now bila kita cakap pasal masalah berat badan naik, so now nombor satu, kita ada banyak type of fat dalam badan kita. Okay. Kalau dengar baby fat, brown fat, white fat, actually now fat tu is also ikut your hormones juga. Okay. Kenapa perempuan also, dia nampak ada perempuan dia besar atas, ada besar bawah. Ada perempuan ikut mak dia, tangan besar, peha besar. Badan I ikut mak saya, badan saya lelaki ikut papa saya. Okay, so this is actually have some descendant. This we call it body type. Alright, so now the body type, we can change a bit our body type, but the body type very much subjected to the hormonal status of our body. Now lelaki lelaki they have balance of hormones. They have hormon lelaki, they have hormon perempuan juga. So yang menyebabkan perut buncit tu, orang kata nak tahu lelaki tu sihat ke tak, kena tengok perut dia. Kalau perut dia buncit, maksudnya dia berpenyakit, betul ke macam tu? Okay, so now the problem is bila because ikut the hormone, the androgen, is actually easy to build up what we call the brown fat, the stubborn type of fat. Now lelaki in general, you see them usually ada visceral fat dia tinggi. Dia lekat kat perut. Dekat perut. Okay. So now this, bila dia nampak, kadang-kadang nampak tangan tak besar, kaki tak besar, cuma dia buncit. That is the worst yang dia entail masalah kesihatan. So kita ada two type of obesity. One we call it abdominal obesity or central obesity. Lemak semua dia dekat sini. The other one we call it the global obesity. Global obesity bila patient globally besar, atas sampai bawah. Patient yang ada central obesity, abdominal obesity, because the fat distribution not proportional. So dia akan dapat the pressure terlalu tinggi atas organ dia. So dia sebab tu organ dia akan fatigue, then they get penyakit semua. Lelaki yang global obesity tak ada. You may see somebody 200 kilo cuma tak ada penyakit, cuma you nampak somebody ada 90 kilo ada banyak penyakit. This ikut fat distribution. Interesting. Yes. Tapi tetamu kita hari ni dia perut dia tak buncit. Sebab tu kita tahu kenapa dia tanya soalan ni. Dia perut tak buncit. Memang dia slim. Umur dia saya rasa dah berumur, tapi kita nak tanya macam mana dia jaga kesihatan dia masih sebab lagi. Sebab tu lah kita panggil dia. Tapi apa pun, itulah kita nak perkenalkan, inilah dia Datuk Roshamno.
Malu ada cakap Datuk saya memang peminat Datuk daripada gila-gila remaja lagi. Kenapa tak cakap awal-awal? Malu. Kan Malu. cukup cakap awal-awal dulu kan. Ya, betul. Baru ini hari dia cakap dengan saya. Alamak. Boleh remind balik masa tu saya kata saya dalam form 2, form 3 macam tu. Oh, yeah. Masa tu hero dalam gila-gila remaja tu Faizal Hussein kan. Yeah. Tapi saya masa tengok filem tu saya bukanlah tak berminat, tak tengok sangat daripada hero tu. Saya tengok yang second one tu, which is masa tu Roshamno lah. Roshamno. Saya kata sukalah Mamat ni. Memang suka. Dan saya cakap dia ni mesti satu hari dia akan jadi star. Memang cik lah. Sampai hari ni saya kira-kira semalam dia dah 40 tahun dalam industri. Bukan senang tau untuk seorang pelakon lelaki nak maintain dalam industri seni ni 40 tahun bertahan, masih handsome, masih relevant dan masih lagi orang kata hot lah. Sebelum tu doktor. Ini permit. Yang tu Datuk I tak boleh cakap. Hot tu I tak boleh. Ini bukan permintaan saya tau. Ini permintaan peminat. Okay. Buatlah signature tu sikit, mungkin doktor tak tahu. Signature. Dia nak bagi tisu ni. Sebab tu. Sebab tu minta tisu. Bawa tisu. Okey, itu adalah sudutan daripada cerita drama yang dah habis Ya. keluarga itu memang hebat sangat. Ya. Saya follow. Saya actually masa sebab kita biasa nak search sebelum kita jumpa orang. So I start. So kalau buka Wikipedia cari Datuk Roshamno. My God, you penat. You penat. Banyak sangat. Banyak. Dia sampai dah schedule up movie, drama, TV, series, I don't know. That postcard tidak masuk. Lepas tu dah satu. Mana ni orang sempat ni buat benda ni semua? Yes. Jadi hari ni kita nak tanya. Okay. Banyak soalan kita nak tanya. Apa khabar Datuk? Okey doktor. Terima kasih doktor. Cucuk, sebelum korang sambut tengok podcast ni, kalau korang berminat untuk studio rental, korang boleh check out link kat bawah. Datuk kerana jemput saya dalam podcast. Sebab selalu Datuk yang interview orang. Tapi sebab tak panggil saya, jadi saya interview Datuk lah. Tak apalah, saya kira balas dendam lah. Lepas ni saya panggil lah Okey lah, kita nak tanya. Memang banyak saya rasa yang kita nak berkongsi daripada seorang yang bernama Datuk Roshamno, seorang figura yang saya rasa sangat hebat lah, sangat hebat. Ini bukan kipas tapi bagi saya 40 tahun masih bertahan dengan hati-hati sekarang ramai, masih hebat lagi. Apa lagi Datuk belum buat? Pelakon, producer, apa lagi? Berniaga, menyanyi je belum kot. Tak boleh nyanyi. Mungkin satu hari boleh tak, memang sekarang confirm. Semua orang boleh nyanyi. Sedap tak sedap je. AI lah boleh lah kan. tapi saya memang buta muzik. Kita tahu Allah takkan bagi kita semua kan. Kalau saya dah boleh nyanyi, mungkin dulu saya dah nyanyi. Masa saya tengah naik, nama saya tengah naik, ada recording company. Masa tu dia orang pun nak ambil kesempatan pada populariti seseorang. Ada yang menghubungi saya, tapi tak boleh. Memang saya kira bodoh. Tapi bakat tu memang besar lah. Dalam lakonan alhamdulillah. Dalam banyak-banyak filem ataupun drama yang saya tak pernah tengok Datuk buat hanyalah cerita hantu rasanya kot. Betul tak saya cakap? Hantu Hantu. Belum lagi lah. Saya tak tahulah. Gangster jangan cakap lah. Lepas tu yang begitu. Ada satu dah buat dah. Guru. Ya. Saya dah buat satu belum keluar. Yang hantu? Hantu. Yang mana? Cerita Susuk Bidadari tajuk dia. Yang baru lagi? Baru. Itu saya kena tunggulah. Masya Allah. Yang tu Datuk producer lah. No, saya pelakon. Pelakon. Okay. Tengok atas saya kata. Sebab tu lah dia dah pernah aktor, producer, aktor, producer. Betul. Dia macam Harrison Ford, George Clooney jenis. Lagi berumur, lagi hot. So let's say for example, kalam otak saya bukan from this industry. Tapi kalau you jadi actor for a while, then you already bila you dah shift into producer, you jadi producer and that's it. Tak ada macam elok ngelang. So you see the system at the same time. Dia actor, producer, actor, producer. Macam mana? Tapi saya dalam bidang yang sama. Dalam perniagaan yang sama, iaitu pelakon dan juga producer. Saya berlakon dulu and then 1999 selepas bekerja selama 13 tahun dengan sebuah syarikat,
dan masa tu krisis ekonomi yang teruk 1998 dan saya buka satu syarikat sendiri namanya Suhan Movies sebab saya fikir doktor sebagai seorang aktor kita nampak yang sebelum saya ni sampai bila orang nak meminati kita. Betul. So itu adalah persediaan saya sebab menjadi seorang aktor dekat Malaysia bukannya berpendapatan tinggi. Kalau macam di Hollywood, saya rasa dia berlakon 5-6 filem, dia boleh survive sampai bila-bila. Dah cukup. Ya, tapi dekat Malaysia saya melihat selepas orang tidak lagi mahu aku ataupun mengambil aku sebagai seorang pelakon, aku nak buat apa? So saya fikirkan aku kena cari satu perniagaan. So that's why saya jadi producer dan dalam masa yang sama saya teruskan kerja saya yang pertama iaitu aktor. Sebab bagi saya takkan lepaskan acting sebab acting telah merubah kehidupan saya. I was brought up in a squatters in Kampung Kerinci, just beside RTM, dalam satu keluarga yang boleh dikatakan asnaf. But Alhamdulillah, while waiting for my SPM result, I pergi rumah my uncle Hussein Abu Hassan, the late Hussein Abu Hassan. And then dekat situlah tercetusnya Gila-Gila Remaja. Dan situlah bermula langkah saya sebagai seorang pelakon. Masa tu pun tak fikir sangat pasal acting. Bagi saya masa tu ialah duit. Because bagi saya perlukan duit. Saya dah start bekerja dalam hidup saya ketika umur saya 13 tahun. Petang saya sekolah, pagi saya bekerja. And then every cuti panjang bulan 12, satu bulan setengah, form 3 saya dah bekerja di luar. Masa tu dibenarkanlah budak 15 tahun bekerja di supermarket sebagai angkat barang apa semua, you know. So saya kena merubah hidup. Jadi bagi saya acting, of course, I suka glamour tu sebab saya membesar dengan Hussein Abu Hassan, Faizal, keluarga dia. Maknanya bersaudara lah ya? Ya. Saya dengan Faizal kira dua pupu. Mak saya dengan mak Faizal sepupu. Masya Allah. Tapi memang kita, darah seni tu darah run in the family. Kan. So bagi saya nak cari duit. Dan that's why selepas Gila-Gila Remaja, masa tu industri filem kita tak berapa cun. Tak banyak filem yang dibuat, drama pun tak ada. Ada masa tu pun RTM saja yang buat drama Opah dan juga PJ. Betul. Drama bersiri. Tak ada lagi drama lain. So peluang untuk kita involve dengan lakonan tu sukar. Dan saya bernasib baik, bos saya yang lama, Pansha daripada Berjaya Film, dia panggil saya berlakon untuk filem Sayang. Sayang Raja Emma. Ya. Raja Emma. Lepas tu saya jadi pelakon pembantu dan saya cakap, dia tanya dengan saya, buat apa sekarang? Saya cakap, tak ada buat apa, ada kerja kosong ke? Ke sini kalau kerja jadi kru ada lah. Saya cakap, I don't mind. So that's how saya involved dengan Itu masuk umur berapa? Umur 18 tahun. Sebab saya dekat rumah setinggan, kontak susah. So kalau saya nak involve dengan that bidang, saya kena dekat dengan orang sekeliling. So rumah saya telefon semua tak ada apa semua kan. So bekerja di situ dengan harapan kalau orang tengok saya nak ambil saya pun tak tahu nak ke tak nak. And then saya start lah kerja kru. Dan kadang-kadang ada drama atau filem yang saya selit-selit sikit lah. Dan bila ada satu tragedi lah. Sepatutnya filem Suami Isteri dan ... tu. Sophia Jane. Bukan. Yang tu itu Perempuan Isteri dan ... Okay. Ini Suami Isteri ... Saya dengan Lidawati. Okay. Sepatutnya hero dia orang lain. Hero dia orang lain, tapi tak tahu macam mana dia pun kita panggil tak datang. And then kita nak dapatkan khidmat Samsul Gawau. Samsul Gawau baru menang sinaran pasport kegemilangan. Tapi masa tu dia punya kontrak bawah dengan TV3 lagi, tak dilepaskan dan kita nak syuting lagi 1 week plus macam tu. Then my boss kata, engkau je lah berlakon. Cakap, aku berlakon. Dan bagi saya peluang. Betul. Dan itulah filem pertama saya jadi hero. Maknanya yang first, yang Gila-Gila Remaja tu supporting. Yang first adalah apa ni, jadi hero, lelaki, suami isteri dan okay. Dan daripada situlah journey saya sebagai seorang pelakon yang dibantu oleh ramai orang sekeliling saya.
termasuk Pansyah sendiri, Datuk Yusof Aslam, banyak membantu, Zack Lokman banyak membantu, banyaklah. Masa tu pun kita pun gaji tak besar, doktor kan, gaji kerja kru ke tak besar. And then I get married very early. Umur berapa masa tu? 23. 23, okey. 23 dah kahwin. So 24 dah ada anak seorang. Masya-Allah. Anak semua perempuan, Dengan right? Semua perempuan. Semua perempuan. Okay. Lepas tu gaji tak besar. Gaji I think masa tu baru 900. So dengan susu anak, dengan rumah nak bayar apa semua kan, memang agak memeritkan lah. Dan I'm lucky, there's one person, nama dia seorang pengarah, Zack Lokman. Kadang-kadang dia panggil saya untuk berlakon. Saya dapatlah extra 1,000 sebulan. Kalau 2-3 bulan Besar sekali juga. dia panggil. Besar juga. Masa tu you bagi I RM10 pun besar. Because kita tak ada. Bila apa saja yang ada, because kita dah ada tanggungjawab. Ada anak, ada wife. Dalam usia yang begitu muda saya kahwin. Persediaan kita untuk berumah tangga tu sebenarnya tak cukup kuat. Betul. Saya ingat lagi saya pindah daripada rumah mak saya, pindah ke flat di Pantai Dalam. Saya hanya bawa baju dan seluar saja. Satu beg, baju pun tak banyak, seluar pun tak banyak. Senang je saya pindah. Orang lain kalau pindah nak kena bawa barang ni semua. Saya pindah bawa ni je. Because memang I have nothing. Dia masuk rumah, satu barang pun tak ada. Just imagine kita orang kahwin, and then after 2 months kita pindah, and then masuk rumah, apa pun tak ada dalam rumah tu. Tidur atas lantai. Masya-Allah. Tidur atas lantai. But bagi saya itu semua bukan nak cari cerita sedih tu, tapi it's a journey. Betul. Orang lain pun ada lebih teruk daripada I pun ada mestinya. But apa benda yang berlaku dalam kehidupan kita adalah satu journey, yang satu bentuk pengajaran yang Tuhan ajar kita. Alhamdulillah. Dan journey ni lah membuatkan kita tak lupa siapa kita dulu. Siapa kita. Rupa-rupanya baru saya faham bahawa Allah tu dia sentiasa mengajar hamba dia. Dengan pengalaman-pengalaman perit tu, dan cakap okay, macam mana kita nak cross dia lepas. Sebab bila kita lepas, kita rasa macam boleh pun. Kena lalu proses tu. Kena lalu juga. until today pun. Yelah, sampai sekarang pun kita ada banyak lagi masalah. Mesti ada kan. Mesti ada. Mesti So ada. selalu saya cakap dengan anak-anak saya, kalau kita ada masalah, kalau tu sebenarnya itu bukan masalah. Sebab itu adalah bentuk pengajaran yang you tak boleh beli dekat mana universiti pun you tak boleh beli. Sebab ini you kena lalu dia. You kena lalu dia, you ni baru you faham. Oh okey. Faham. Dulu I tanya dengan myself, tanya dengan Allah, kenapa aku lahir dekat kawasan Setinggan? Rumah saya lantai tanah. In one house, kita orang guna satu berus gigi je, doktor. You just imagine my life. One towel, the whole family using. Bayangkan satu keluarga pakai satu berus gigi. Can you imagine that? Yang saya menarik, yang saya tertarik, seorang isteri, seorang wanita masa tu boleh bersama dengan orang macam ni. Itu adalah satu pengorbanan. Isteri saya pun daripada Setinggan juga. Bukan senang, bukan senang maksudnya. Setengah orang kan nak hidup senang, nak rasa. Itu semua pasal cinta lah, Nora. Dia pun cinta lah kan. Yalah, because of love. Yeah. It's everything. Saya kenal my wife umur saya 15 tahun. Okay. My wife masa tu 14 tahun. Alah, sweet. So, I mean, tapi saya rasa saya untung. Sebab apa? Allah temukan jodoh saya cepat. Because saya tak ada masa nak huha-huha. Betul. Saya tak ada zaman remaja. Saya tak ada pergi zaman lepak, pergi disco. Saya tak ada. Because time tak ada. Because saya start work and then saya dah falling in love. Dan bagi saya, I have to find money. Saya nak kahwin. So, duit tu semua saya simpan untuk kahwin. So, bukanlah simpan dalam poket, tapi saya main kutu, you know. You know main kutu? Main kutu. Dapat 5,500, you know. And then my ex-boss bagi 3,000. I kahwin dengan 8,500 je. That time, yeah. 89. 8,500, 2,500 dah bagi my wife duit antaran, and then balance everything lah. So Alhamdulillah, now I have 5 daughters, 6 cucu. Alhamdulillah. Okay.
Alhamdulillah. Datuk Rosyam satu-satunya saya tak pernah dengar macam ada benda yang macam gosip yang melampau ke ataupun ada like skandal ke apa-apa benda pun. I think nampaklah dia seorang yang very gentleman, setia kat sejak ke saya tak pernah dengar apa. Setiap manusia ada buat kesilapan. Saya mungkin saya bernasib baik Allah tutup aib saya. Dan ada benda-benda yang mungkin kalau bukan skandal atau benda-benda lain yang. Tapi apa kunci dia kunci? Maknanya you as sebagai seorang hero Melaya, seorang yang hot dan muda lagi, gagal lagi, and then siapa tak kenal Rosyam Noh kan? Je kalau nak macam tu je kan. Tapi apa kunci yang menyebabkan sebab kita sayang keluarga lah. Sayang keluarga, masya-Allah. Sayang keluarga, isteri, anak-anak pernah susah dengan kita. Dan saya rasa apa yang saya dapat hari ini, ataupun macam Datuk Nora cakap tadi, nama yang saya dapat after, sebab saya 18 tahun, umur 17 tahun berlakon, saya tak popular, doktor. Saya popular masuk umur saya 32 tahun. Baru betul-betul popular. Jadi itu semua bukan sebab saya, sebab rezeki anak saya. Rezeki anak-anak saya. Anak datang memang bawa rezeki sekali. Jadi maknanya masa tu bagi saya, bila kita dah kahwin is no more our rezeki. Betul. Is rezeki anak-anak, but kita yang tanggungjawab. Betul. So bila kita buat sesuatu tu, teringatlah rezeki tu daripada dia orang. Kalau if anything happen, mungkin rezeki ni hilang. So jaga-jagalah. Jaga-jagalah sebaik mungkin boleh jagalah. Ingat tak umur 31 tadi tu filem apa yang melonjakkan nama Datuk Rosyam Noh ni? KL Menjerit. KL Menjerit jadi gangster tu lah. Bukan KL Menjerit yang motor. Jadi alright. KL Menjerit. Filem tu menjadi satu filem yang betul-betul fenomena, di mana panggung penuh. Badar ke? Badar, ya. Badar, okay. Dan dalam masa yang sama juga Erma Fatimah pun juga mengarah saya dalam satu drama bersiri di TV3. Drama tu tajuk dia Sekiranya Ku Tahu. Okay. Saya berlakon di London, di Sri Lanka, di Malaysia, dan dua medium ni, iaitu di TV dan juga di Pawagam, dia sama naik serentak. Tiba-tiba benda tu tak plan pun, ya Allah punya kuasa. Rezeki. And then tiba-tiba nama saya tiba-tiba mekar. And then betul-betul naik apabila saya pada tahun 2002 saya menang, mungkin sebabkan Gila Remaja juga dan juga drama tu, saya menang bintang paling popular. Sebab dulu anugerah bintang paling popular Berita Harian ni very prestige. ABP, because people have to fill the form. Ni surat khabar. Nora tadi kata ada peminat saya, Nora hantar tak? Tak hantar. Siapa lagi nak vote kat siapa lagi? So dia orang kena vote, and then nama saya, tiba-tiba, can you imagine, macam tak percaya pun ada, but it's already happened. Dan di situlah the branding of Rosyam Noh dah ada dalam that category, dan saya mula mendapat banyak offer. Bila dapat offer banyak, of course income kita pun berubah, ekonomi kita berubah, dan that's how saya start merencanakan kehidupan saya dan family saya lah. Siapa behind tu? Maknanya bila ada macam-macam kan, dengan biskut lah, dengan Julis ke apa semua, saya ingat macam-macam Datuk Rosyam ni macam-macam dia buat. So selain daripada mungkin the mastermind tu Datuk sendiri, tapi siapa yang di belakang support, yang orang kata yalah membantu? Adakah Datin? I'm alone. Wow. Isteri saya, alhamdulillah, of course dia doa untuk saya. Dia tak campur dengan kerja saya. Saya arrange everything. Saya tak ada PA. Saya tak ada manager. Saya tak ada driver until today. Macam mana you manage then? I manage myself. I'm here alone. Okay. Yeah, This is you're talking about Datuk Rosyam Noh, okay? So saya fikirkan marketing untuk brand saya Rosyam Noh macam mana. Saya fikir nak cari kerja filem apa, macam mana saya pergi buat PR dengan all the producers, all the directors. Itu saya buat sendiri. I don't know how, because maybe sebab saya dah bekerja dengan syarikat filem. And then saya dah biasa. Dulu saya kerja, saya buat PR. Saya buat PR untuk ada artis. Contohnya kita buat filem dekat company yang saya kerja tu, saya lah yang tukang hantar gambar dia orang to all the press.
And then I know all the reporters, you know. So kadang-kadang dia orang ketawa-ketawakan I lah. Cakap kau tak boleh lah, kau tak boleh kau tak boleh popular lah. I mean sekarang ni joking lah. Cakap dia, satu hari nanti kalau aku popular, make sure kau tulis pasal aku Okay. And then suddenly tiba-tiba I dapat jadi hero that film. Dia orang terpaksa tunaikan janji dia orang. Yeah. And then just imagine kalau dulu kan ada banyak magazine kan. Magazine macam URTV, Case, Varia Pop, kan, Pesta apa semua. And then tiba-tiba your face is cover. Big deal tau. Big deal lah. Kalau cover tu macam wow. I rasa because Dato' masa dia start hands on, he is one of this old school sampai sekarang. Okay, ada orang macam tak percaya kena buat benda ni sendiri. That's the taste behind it. Kalau Nora cakap macam tu, memang until today pun saya handle diri sendiri. Tadi sebelum saya datang, saya duduk dalam kereta, saya make up sendiri. Kenalah tahu bedak. Datang podcast kan. Kenalah tahu bedak sendiri kan. Taruh bedak. Okay. Kita cakap pasal tak ada PA, tak ada. Saya tak sangka kot. Saya selalu macam bila saya contact Datuk pun saya tanya, ada contact person tak? Selalunya biasalah artis-artis yang superstar ni dia ada. Tapi mungkin sebab kita selalu kenal direct kan. Mungkin Datuk nak bagi pendapat ataupun Datuk bagi orang kata nasihat macam pelakon-pelakon sekarang kan. Bukanlah sebab apa kek wat macam ni nak tak dia orang tak kek wat Datuk. Apa dia panggil macam ada dia kena contact PA zaman macam tu ya. Masa zaman saya tak ramai artis yang tak ada PA, tak ada apa. Itu semua zaman buat sendiri. So kita dah biasa buat sendiri. Bila kadang-kadang kita kalau ada PA kan kita pula nak tunggu dia, kita rimas. Kita dah janji dengan orang pukul berapa, kita mesti ada kat situ pukul berapa, you know. Betul. So orang artis sekarang kadang-kadang saya tak boleh terima kalau ada artis-artis lama cakap dia orang ni catwalk ke, dia orang ni apa. Tak, itu bukan, itu zaman dia orang. Zaman dia orang sudah bertukar. Dia orang mampu untuk bayar PA. Dia orang mampu untuk bayar manager. So it's up to them. Bukan kita yang bayar. You know. So dulu mungkin producers dia deal dengan direct dengan artis. But today dah berbeza, dia kena deal dengan dia punya PA atau manager dia. So apa beza dia? Sebab dulu pelakon jarang ada PA or manager. Dulu penyanyi yang ada PA dengan manager. Tapi hari ini pelakon pun dah ada PA. What's different? Dia orang pun juga selebriti. So dia orang mampu untuk bayar. Dan hari ini income dia orang tak macam income kita dulu. Of course. So dia orang punya income ada banyak cabang. Dia berlakon satu, review satu, jadi ambassador satu, jadi itu, and then social media, social media make money, you know. So dia orang buat live sekarang pun orang bagi duit juga. So dia orang punya income dah dari pelbagai sudut. Betul. Pelbagai sudut. So dunia sudah berbeza. Cara hidup selebriti dekat Malaysia pun sudah berbeza. Kalau zaman saya, kebanyakan pelakon-pelakon ataupun artis-artis datang daripada golongan orang yang bawahan, yang tidak berpelajaran tinggi, kebanyakannya tidak berpelajaran tinggi, dan juga datang daripada keluarga yang sukar, yang susah. Sebab apa? Orang-orang yang berada ketika itu, orang-orang yang ekonominya bagus, tak menggalakkan anaknya untuk menceburi bidang kami, sebab tak menjamin masa depan. Kalau dulu-dulu, kalau seorang pelakon dia pergi meminang anak orang akan fikir 1000 kali. Tapi hari ini sebelum pinang dia panggil datang. Dulu tanya doktor ke lawyer ke dulu. Sebab hari ini pelakon-pelakon hari ini banyak budak-budak yang datang daripada background akademik yang bagus. Ada yang ada ijazah, ada yang ada master, you know, ada yang diploma. So otak dia orang otak yang baik, otak yang bagus. So dia orang cepat absorb dengan suasana, so dengan penampilan. So that's why it's changed the geography of the entertainment world, you know. So bagus, bagi saya bagus. Dan macam saya, kadang-kadang orang tanya saya bila datang orang baru, mereka adalah cabaran bagi saya. Cabaran bagi saya, alamak, okey, ada saingan, new competitor datang kan. Macam mana nak lawan ni? So kita kena tampil lah. Kita kena buat rebranding, restructuring kita punya image. Termasuk dengan kita punya packaging pakaian kita, semua kita kena macam walaupun kita tahu
kita memang dah tua tapi dia orang muda, tapi macam mana kita nak duduk sebaris dengan mereka. Sebab ini zaman dia orang. Jadi kita yang lama ni nak duduk dalam zaman dia orang. Ya, betul. Kita tak boleh cakap aku tahu. No. It's no more my time. Roshamno dah finish. Zaman Roshamno dah habis. Tapi Roshamno try to be in that new wave. Well, I think not everybody can absorb it up to that. Okay, kalau Dato', let's say for example, kalau you are producer and you got all this, the new generation thing, ada macam clash sikit yang you tak tahan? Tak. Boleh, still ada. Dia macam ni Dato'. Sebab zaman saya dulu pun ada juga artis yang get what? Ada artis yang action. Get what tu Dato' tahu apa? Action lah. Dia get what ada juga. So memang dunia entertainment tu memang dunia get what. Okay. Barulah ada cerita. Barulah betul. Kalau tidak semua baik dia tak jadi pelakon lah. Kan dia tak jadi, dia monotonous. Because kita orang biasa, we look from outside, we see the end product, we don't know apa yang behind the scene. So sekarang bila kita dengar cerita ni, oh ya betul lah, dia ada benda lain. Kena baru kena faham. So dunia hiburan tu sebenarnya satu dunia yang menceriakan masyarakat dekat luar. So yang paling I respect orang dalam dunia hiburan ialah mereka kuat. Kami kuat. Walaupun kami kadang-kala dihentak kiri kanan depan belakang, dihina, tapi we are still there. We are still survive. Not everybody boleh tanggung. Cuba you bayangkan satu artis kita ada masalah, kena kutuk, kena kecam. Now pula zaman social media kan. Tapi macam mana artis ni boleh relax? Kalau orang lain mungkin dia dah bunuh diri. Ya, betul. You know? Tapi itulah kekuatan artis. Bagi kami menghiburkan orang. Tapi tak sentiasa orang akan terhibur dengan kami. Kan? Ada kala kami akan dibenci, dihina, dikutuk, everything, but we are still there. After 1 or 2 months we hiburkan lagi. Itu kekuatan yang ada. Mungkin itu saya rasa itu bukanlah, saya rasa itu Allah bagilah. Allah bagi kekuatan bagi orang yang nak masuk dalam bidang ni. Kalau tak ada benda ni, kita tak boleh duduk dalam bidang ni. So nak pula zaman sekarang, tadi Datuk Nora kata saya tak ada, orang tak pernah, sekarang saya dah pernah kena, sekarang orang nak kecam saya. Kecam sebab ya. Tak, Datuk, you kena faham kan, macam dulu orang tak boleh kecam sebab dia kena hantar surat dekat reporter, apa semua, dia lambat ada ruang lah, memang, ataupun lambat ataupun tak keluar. Tapi hari ni in 1 second, because everybody have their own newspaper. Yeah. Everybody, they can write anything. Ya, betul. And semua nak jadi wartawan, semua nak cakap. Dan itu tak salah pun. Sebab you just imagine, apabila orang yang di luar sana mendapat kesempatan untuk menonjolkan diri melalui gambar, ataupun gambar yang bergerak, video ataupun tulisan. Sebab zaman hari ini sudah zaman kepada digital. Zaman yang you tak boleh dipanggil dunia tanpa sempadan. So you tak boleh deny. You tak boleh deny netizen. Tak boleh deny. Because diorang juga memainkan peranan penting. Peranan penting dalam mengarahkan seseorang figura untuk sama ada berada di atas ataupun di bawah. Tapi bagaimana figura itu menerima dan kekuatan dia menahan segala benda tu untuk dia sustainable. Sebab macam saya, I'm 58 this year. Saya cuba mencari populariti. Sukar. Mencari populariti? Sukar. Kenapa tak payah cari, memang dah popular. Tak, masa nak cari sebelum popular. Kita kena, ada ramai artis. There's a lot, ribuan artis yang try to be famous but dia orang gagal. Yang kita nampak dalam pasaran adalah orang yang famous. Yang gagal ramai. Betul tak? Betul tak? Betul. Ramai gagal. Ada ramai doktor, tapi bukan semua doktor yang boleh buat pakar bedah dengan baik. Because this is art. So diorang try cari gagal. Tapi hari ini yang problem yang menimpa saya masih ada masalah untuk mengekalkan populariti saya.
lebih suka daripada mencari populariti. Betul. Nak maintain bukan Nak maintain. Okay. Ini menarik sebab memang kita sebagai artis nak maintain. Ya. Laki-laki dia ada cara dia, kesusahan cara nak maintain. Perempuan dia ada cara dia. Tapi ini kita nak belajar. 58 tahun dia Datuk tapi masih lagi I would say masih segak lah, masih segak, sehat dengan kesibukan, dengan macam mana Datuk manage tu? Tak pernah stres ke? Kalau stres buat apa? Datuk pergi jogging ke, pergi hiking ke, ataupun apa? Saya tak ada kehidupan sukan. Tak ada sukan, tak ada exercise. Saya tak ada exercise. Wow. Saya tak ada jogging, apa semua, gym semua tak ada. Tapi sehat. Alhamdulillah. Macam mana maintain? Itulah yang soalan yang penting. First jaga makan. Okay. First jaga makan. Macam doktor cakap tadi, kita punya metabolism dah tak kuat. Dah berumur. Kalau boleh elakkan makan nasi lah. Makan nasi di antara sebab-sebab perut buncit lah. I pun kadang-kadang tengok, Ramak, perut aku buncit. Terus makan nasi. Reverse besok. Kawal balik kan. Kalau boleh malam jangan makan lah. Kalau malam kita makan yang benda-benda yang ringan-ringan sikit, apa semua. Kalau ikut nafsu tekak, sebenarnya sedap kat sini je. Sedap dia kat sini je. Kan? Sedap kat sini. Kan tekak je sedap. Waktu hantu makan datang, woi. Kan? Sedap kat sini je. So, saya percaya bahawa kesihatan tu akan baik apabila kita buat baik dengan orang. Maknanya daripada hati. Ya. Kalau kita buat baik pada orang, yang paling penting ialah doa orang. Doa orang. Orang doakan kita. Kan? Kalau ramai doakan kita, insya-Allah kita akan baik. Dan juga kalau kita ada lebih, kita tolong orang. Betul. Kerana dalam Al-Quran, firman Allah, kalau kita bersedekah, boleh menyembuhkan penyakit kita dan boleh memanjangkan umur. Betul? So, simple thing, right? Ya. Dalam sedekah dalam Quran Allah tak tulis pun how much. Yang penting ikhlas. So kalau you bagi 5 sen pun sekali, kalau you bagi senyuman pun sekali, Ya. bagi saya is sedekah. Al-kalimat tayyibatu sadaqah. The good word is considered sadaqah. So kadang-kadang kita cuba buat sesuatu untuk jaga kesihatan kita. Ada juga kawan saya yang buat check up every year, jaga ni jogging, tiba-tiba alamak, Tak ada apa. alamak ada masalah, kan masalah. I mean, kita kena jaga. Sekarang ni yang paling menakutkan kita ialah cara hidup, lifestyle dan juga food. Simple, 2 thing. Bagi saya yang menyebabkan banyak penyakit ialah makanan. Makanan hari Number ini one, makanan. tak sihat. Ya. Makanan hari ini fast food, frozen food, semua ni fast die lah. Kan? Kalau dulu Pas dah. kalau dulu macam saya duduk rumah setinggan, kita makan apa yang ada. Until today, saya tak pernah mengajar diri saya makan makanan yang selain yang pernah saya makan dulu. You know why? Because bagi saya lah, you are doctor, you know better than me, but this is what I'm thinking good for me, right? So I fikir I punya sistem dalam badan sudah makan apa yang I makan, ikan bilis, sambal, masak lemak, dah that's all lah. Kalau I makan benda yang macam selalu makan steak, Pak. Ada duit sekarang makan steak, makan ni, so body dia akan shock, dia macam dia haywire. So daripada I kecil, dia dah biasa dengan process this type of food. So I bagi dia food yang sama. Okay, for example, Malaysian people can eat sardine. Yes. Mak Saleh semua mana ada makan sardin? Because sardin tu dah simpan lama kat dalam tu kan. Tapi orang Malaysia paling suka sardin. Sardin ni bagus doktor. Dekat orang Malaysia, sardin ni boleh masak lemak. Betul. Boleh masak asam, boleh masak sambal, boleh masak kicap. Macam-macam masak Roti canai sardin. Roti canai sardin.
See, remember Dato', kita cakap kadang-kadang bukan kita yang kita advise patient ataupun manusia, kita yang akan dapat ilmu dari orang. Betul. Okay, so ini konsep baru. Yeah. Konsep baru. That you educate your body on this type of food or whatever. Because bukan apa doktor, bukan kata nanti orang akan cakap kata kau ni belajar because I fail my SPM. Cakap kau belajar tak tinggi tapi ini I rasa untuk diri I. Yeah. Because I always bercakap dengan my punya pemikiran saya, yang kalau macam contoh arwah bapak saya cakap, engkau boleh makan benda ni tapi jangan selalu, tapi kau boleh makanlah sekarang, engkau niat ubat je, walaupun benda tu manis contohnya, kita niatkan dia ubat lah. So bila kita niatkan dia ubat, psikologi kita akan reverse benda tu jadi ubat. Dia, by the way, actually kalau kita ikut sistem kita, immunity system kita, dia dengar kita tahu. Dengar kita. Dia ada orang, kita akan panggil penyakit. You akan, okay, let's say for example, simple thing. Duduk dalam bilik sejuk. Duduk bilik sejuk ni mesti akan rasa sama. You dah panggil, keluar sini mesti akan kena. Okay. You keluar, Allah sejuk, okay, biasa je. Nothing can happen. You can actually train yourself. Macam datuk nenek kita, bapak kita, dia kata demam je, makan Panadol. Because psikologi dah cakap makan Panadol, okay. Tapi kalau katakan, sebenarnya ada je ubat lain sama macam tu. Tapi because that Panadol daripada kecil, kita dah cakap dia baik lah. Tapi kalau kita tak terima dia, tak ada lah baik. Macam orang pergi jumpa doktor, dia tengok doktor tu pun dia tak suka. Doktor tu bagi ubat apa pun tak boleh baik. Betul tak doktor? Ni kan, betul tak? Dia tengok doktor tu pun macam dia tak suka dengan doktor tu. Contoh kan, kalau doktor tu bagi ubat, dia menyampah dengan doktor, dia tengok ubat ni boleh ke ni? Ubat ni boleh okey ke ni? Dia dah bagi tahu macam doktor cakap, dia dah bagi tahu kat diri dia tak okey. Kalau dia kata, oh ini okey ni, you makan rumput pun jadi okey. Yakin. Yakin. Ada jenis patient lain tau, Datuk. Dia datang to jumpa you. Okay, so let's say for example, okay, you explain to the patient whatsoever. You kena kasihlah dia ubat. Patient percaya dalam doktor yang kasih ubat. Ada patient macam ni, terbalik. Ada terbalik kan? You nampak baca dia, okay, you need to do this. Dia muka dah, doktor apa ni, tak nak kasih ubat? Kasihlah dia ubat. Oh, thank you doktor, terima kasih. Dia punya thinking dah macam tu. Dia kena makan ubat. Sebab saya believe dalam hidup saya, dalam kerja saya, I believe that we have teman yang paling rapat. Our soul. Roh kita. Roh kita ni adalah teman yang paling rapat yang akan bagi tahu dengan kita mana yang tak elok, mana yang baik, mana yang buruk. Sebab saya percaya the first instinct yang kita rasa datang daripada Allah. So the first instinct ini yang kita, kadang-kadang you Datuk menyanyi, doktor you tengok patient, you bedah orang, the first instinct mana nak potong ni? The first instinct. I don't know you, tapi bagi saya tu. Mana okay, kadang-kadang saya nak berlakon, how to move. The first instinct yang Allah bagi, okay, that itu yang paling betul. The second one datang daripada syaitan. Macam you bawa kereta jalan dua hala, tiba-tiba you nak potong, you rasa macam tak sedap hati, and then you stay. Ada lori datang. Bila you potong, tak ada rasa apa, go. Yeah. Kalau you potong, you teragak-agak, that's your problem. You tahu lah Dato', in the exam, kalau you ada MCQ, multiple choice questions, bila you nampak satu soalan, okay, you nampak mana first choice, you dapat jawab this one. Don't come back again. Jangan lagi masuk, I rasa bukan A lah, B lah. Actually A is the one. Yang first one you select. Interesting. Ni saya rasa macam hari ni kita podcast kita lah ni Dato' Nur tak payah lah. sebab dia sebelum tu podcast dia cakap, saya stres macam mana hari ni nak dua-dua lelaki ni, nanti takut dia benar, nanti anak macam dia nak revenge dan nak bawa relax lah Dato'. Okay, tapi saya rasa memang banyak benda yang kita belajar lah. Tapi saya nak tanya, ada soalan tadi, ini dah jauh sangat ni. Datuk banyak berlakon filem kan, dan banyak berlakon juga dengan berpasangan. Siapakah yang paling favourite, heroin paling favourite Datuk? Saya selalu ingat Datuk dengan Fazil Latif. Saya selalu nampak macam ada chemistry. Saya Datuk, saya paling banyak heroin.
Itulah. Kalau saya setiap kali filem saya berlakon, selalunya heroin saya bertukar-tukar. So, Tapi siapa yang alhamdulillah semua jadi macam ada chemistry. Heroin saya kalau cakap dari segi acting, yang nombor satu Umi Aida lah. Umi Aida Umi Aida yang saya boleh bekerjasama. Saya nak cakap ramai lah, Nasha Aziz, Rita Rudaini, Fauzia Latif, Fauzia Gaus, Fasha Sanda pernah jadi heroin saya. Saya nak berlakon juga. You know, as long actress tu dapat duduk dengan saya dan kita borak, because bila kita dah masuk kat dalam kamera, when you're talking about love, you know, so you cannot cheat people. Betul tak betul? Because people akan the audience will look at your eye. Kau eye tak boleh tipu. Watak tu. Tak boleh tipu. So how you want to create the love? Because okay, I'm a married man. Maybe dia pun ada boyfriend. So how kita nak create the chemistry? The chemistry yang orang nampak macam they are falling in love. So ini satu bentuk pengorbanan yang begitu besar bagi seorang pelakon. You know, ketika dalam set dia terpaksa meluahkan hati dan perasaan dia supaya penonton tu nampak make believe. It's not easy. Orang nampak mudah. Tapi bila cut kita dah lain. So dalam tu, you know, kita kena macam betul-betul kena, masuk dalam kita kena jatuh cinta. Falling in love dengan pasangan kita yang nama dia lain lah dalam tu. So kita kena falling in love. Okay, for example, you tengok bila Awi berlakon dengan Era Fazira, masa mereka zaman mereka bercinta lah. Sorry lah, I ambil sikit lah. Masa tu Awi, dia duduk, dia sedih pun nampak dia dah jatuh. Sebab hati dan perasaan dia yang real memang mereka bercinta. Tapi bila katakanlah saya berlakon dengan Nora contohnya, Datuk Nora. Kita orang tak pernah bercinta tapi sekarang ni kena ada perasaan cinta. So kita kena menghayati watak tu, baca skrip tu supaya penonton cakap, okay, for example Kajol lah dengan Shah Rukh Khan. When you put Kajol and Shah Rukh Khan, people tak ada deny dah. Yes. Sampai orang lupa Kajol punya husband. Betul. Orang lupa Shah Rukh Khan punya husband. Dia orang nampak macam dia orang tu lah husband and wife, couple yang paling cun. Tapi ada juga Shah Rukh Khan berlakon dengan pelakon lain, tak menjadi kurang jadi tapi chemistry dia kurang. Because chemistry yang paling kurang. Even you yourself also doktor, you kadang-kadang partner dalam nak buat pembedahan, you kena ada partner yang bagus. Memang akan select. Ada my own. Kan? You know, because you know sometimes the chemistry you talk about, that chemistry also in our, bila kita buat surgery, dia dah tahu I nak buat anything, movement, assistant I, dia tahu I nak apa. Dia tak dia bagi dah kan. Senang. Macam mekanik dengan dia punya pembantu. Penyanyi dengan pemuzik. Kenapa penyanyi biasanya dia akan pilih soundman dia? Betul. Dia nak certain soundman dia. Kenapa penyanyi ataupun selebriti dia nak make up artis yang dia nak? Because dia tahu touch up. Dia tahu nak make up macam mana untuk show yang macam mana. Of course dia punya harga lebih mahal. Sama juga dengan doktor. Nak doktor harga mahal lah. Kan? Dia pakar kan. Okay. Jadi benda ni bersangkut paut dengan semua, even all the artist yang nak kerja dengan saya nak kerja dengan dia orang. So I have to respect them, dia kena respect saya, you know. Banyak benda yang kita buat pengorbanan hanya untuk peminat kita. Okay. Bila kita sebut tentang pengorbanan, saya nampak, saya kenal doktor, saya kenal Datuk Roshan, saya kenal ramai orang. Saya nampak selalu laki-laki kalau yang berjaya, I always believe di belakang dia mesti ada seorang wanita yang sangat hebat, memberi sokongan, memahami. Mungkin kat sini Datuk nak share, mungkin jarang Datuk share peranan Datin dalam membantu ataupun orang kata je your backbone kat belakang tu. Sejauh mana penting isteri kena faham lah, jealous lah apa. Pernah jealous tak? Mana ada perempuan tak jealous? So, mungkin tak kira perempuan pun. Tak kira. Mesti jealousnya kan. Nanti buat pekak kan. Rasulullah SAW berjaya pun sebab Khadijah. Itu sudah menunjukkan bahawa perempuan begitu penting bagi seorang lelaki.
siapalah lelaki tanpa perempuan dan juga siapa perempuan tanpa lelaki. Sebab itulah kejadian dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lelaki dan perempuan. Of course, wife saya memang terlalu kuat berada di belakang saya ketika mula-mula saya nak naik. Saya jarang ada kat rumah, anak makin bertambah. Dia, she look after all my daughters. Saya pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam. Dialah yang arrange everything dekat rumah. Dan saya tahu doa dia. Saya tahu dia sentiasa mendoakan saya. Of course, mak saya, keluarga saya yang lain. Tapi inilah dua wanita, ibu dan isteri. Dua wanita yang saya tahu mereka ingin melihat saya berjaya. Walaupun mereka tak pernah cakap dengan saya, malam tadi I doakan you, malam tadi mak doakan kau. But I tahu dia orang sentiasa mendoakan. Sebab dia orang nampak macam mana susahnya I kerja. I kerja macam anjing. I pernah 2 tahun, 3 tahun hanya tidur 3 jam satu hari. Because I tak ada akademik, doktor. I have to do everything. Everything. So, diorang nampak. Kadang-kadang my wife menangis tengok I kerja. Dengan gaji yang kecil. Tapi I believe I buat ni dengan tanggungjawab, dengan kejujuran. One day, I akan dapat balasan daripada Tuhan. I akan dapat. But I don't know when. So, bagi saya kesukaran tu kita kena harung. Because my family bukan orang kaya. Dengan siapa lagi I nak mengadu? I tak ada jalan lain dah. Because ini jalan I dah masuk kat sini. So nak tak nak I kena harung juga. Whatever happen, mungkin saya sendiri pun tak tahu saya jadi macam ni sekarang. Tak pernah terfikir. I tak pernah terfikir yang alhamdulillah ada perubahan dalam kehidupan, dalam ekonomi. Dan tak pernah terfikir. Hanya Tuhan saja yang tahu. Kan? Tak pernah terfikir. Saya kerja macam lembu. Macam lembu saya kerja. Macam lembu. Kau faham tak macam lembu tu? Apa pun saya buat. Saya jarang terinspirasi. Tapi hari ni saya rasa macam, yes, saya pun boleh buat benda sama. Saya pun tak ada PA, saya pun tak ada kerja. Saya pun kena kerja kuat kan. Memang sangat-sangat terinspirasi. Datuk, apa lagi yang Datuk tak buat dan apa lagi Datuk nak dalam hidup? Semua dah tadi kan. Producer, berlakon, ini, itu, usahawan, dah ada mat sendiri. Lepas tu dah apa lagi? What's your vision? Kenapa kita nak penatkan diri kita fikir apa kita nak buat? Kena fikirlah apa lagi dah. Apa nak buat lepas ni takut nak jadi apa. Tak tahu, saya bukan macam tu. Saya ada 4 perkara tak boleh kita elak dalam hidup kita. Hidup, mati, rezeki, jodoh pertemuan. Rezeki datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau katakan Allah bagi kita yang ini pun tak settle, rasa Allah bagi tak yang ni? Tak. Settlekan yang ni. And then, kehidupan kita bukan kita yang tentukan. Dia yang tentukan. Kenapa kita nak fikir? Sebenarnya of course, kita kena ada cita-cita. Of course, kita kena ada dream. What you want to be. Kan? Tapi janganlah benda tu sampai membuatkan kita terlalu nak menumpukan benda tu. Buat je. Yang ada ni you jaga je. Tapi ada impian untuk jadi macam tu. Ada impian. Sebab firman Allah dalam Al-Quran, mintalah apa saja aku akan bagi. Tapi bagaimana kita berusaha dan berdoa untuk dapat apa yang kita nak. So alhamdulillah, kalau orang tanya saya pun tak tahu lepas ni saya nak buat apa. Because yang ada ni pun peninggang kepala. Alhamdulillah. Tapi pening yang bagus lah, rezeki yang datang. Ya, bagus. Tapi orang macam mana orang tengok kita, Rosyamno sekarang bagus lah, inilah itu. Tapi kita Datuk also kita curious juga. I mean, kita sekarang ni, the idea of this podcast kita nak belajar juga. Untuk orang sana also kita nak orang tu tahu macam mana orang ni, macam mana Rosyamno, macam mana Datuk ni sampai sekarang boleh hold. Macam mana nak kita tahu dalam otak tu apa yang nak fikir for the, what are you foreseeing for your coming future.
So macam mana you are thinking. Sometimes kita orang fikiran kita memang very limited. Ada orang ada ability yang dia akan boleh fikir outside the box. Macam yourself. Yang tu yang kita nak tahu. Macam mana you nak fikir, because macam you cakap masa you COVID, this is where you try to shift then your kerja, you think of something different whatsoever. Bukan semua orang boleh buat benda macam ni. So these are the things yang kita also curious about it. Kita nak tahu apa yang you fikir for them. Saya selalu ulang benda ni. Firman Allah dalam Al-Quran, aku jadikan engkau manusia daripada kepingan-kepingan tanah liat yang berwarna hitam, lalu aku bentuk dengan tangan aku, lalu aku tiupkan sebahagian daripada roh aku. Begitulah hebatnya manusia, satu makhluk yang paling hebat yang Allah buat di atas muka bumi ini. Tak ada makhluk lain sehebat manusia. Tapi kadang-kadang kita kena sedar bahawa dalam diri kita ni ada satu benda yang boleh merubah kehidupan kita, iaitu kita punya pemikiran. Kerana ada satu organ nama dia otak. Otak ni dia punya powerful kerana orang tak pernah bukan tak pernah, orang macam terlupa nak menghargai. Sebab dalam ni ada satu benda yang manusia tak boleh buat. Because whatever we have in this world been organized by the otak. Ya, betul. Tapi hari ini banyak orang gunakan otak tu untuk kehidupan bangun pagi, gosok gigi, and then other than that, Google lah. Kan dia melemahkan pemikiran. Betul. So, bila you ada otak, you boleh berimajinasi. You imagine that you want to have something. For sure you akan dapat. Tapi mungkin besok, mungkin sebulan lagi, atau mungkin 5 tahun lagi, atau mungkin 10 tahun lagi. Itu bukan you punya tanggungjawab nak dapat cepat atau lambat, sebab itu urusan atas. So you boleh imagine, okay, for example, everybody imagine that bila aku ada anak aku ni balik ni, aku dapat gaji ni, aku nak belikan anak aku nak kasut. Duit tak ada. Mana? Nanti mak belikan. Nanti ayah belikan. It's a promise. Tapi When you promise, you ada harapan tak? You ada cita-cita tak? Cita-citalah doa. Doa Allah tahu. Because yang you nak belikan kasut untuk anak you, bukan kasut untuk orang lain. So Allah tu, dia maha kaya, maha mengasihani. Dia akan bagi kasut tu. That's why kadang-kadang kita fikir, kenapa kita nak bebankan sangat diri kita? Sebab everything been arranged by Allah. Mana billah. Kan semuanya di-arrange. Of course kita kena usaha lah. Tak boleh kalau duduk bawah pokok dia diam. Tak jadilah. Aku nak kurus, tak jumpa doktor. Tak boleh lah, you know kan. Kenalah. I mean, best akan macam tu. you faham tak doktor kan? I mean, betul. Mungkin orang cakap saya gila ke apa, tapi saya bercakap pada doktor sebab Datuk Nora tanya, doktor tanya, saya cakap ini cara saya. Ini cara saya. Cara saya, saya jujur cakap dengan cara saya. Kalau Nora kata dengan saya, apa lagi nak buat? Saya pun tak tahu. Apa lagi nak buat? Yang ada ni saya nak besarkan lagi lah. Contohnya Roshamat. Okay, saya nak besarkan lagi. Itu of course, itu dalam pipeline. Of course, whatever you have now, you akan besarkan. Betul. So, apa lagi you nak? Aku nak masuk syurga. InsyaAllah. Aku nak masuk syurga. Aku punya preparation untuk sana memang kurang gila. So, I want to be in the heaven. Tapi nak jumpa Tuhan, you kena ada appointment. Appointment you macam you nak jumpa Perdana Menteri. You nak jumpa dia, you kena ada appointment. And then you kena bawa you punya proposal. Kalau you nak jumpa Tuhan, kalau you tak ada proposal, mana boleh jumpa? Kena penuh buku. Proposal tu solat you, puasa you, sedekah you, that's the proposal. Yang dia kata kalau kau nak masuk sini, kau kena ada ni syarat-syarat dia, you know? Kan? So cukup tak cukup, you know? Cukup ke tak cukup? Yang kalau you tanya saya, dah 58 tahun, berapa tahun lagi saya boleh hidup? Berapa tahun lagi kita boleh hidup? The time dah datang. Tak tahu besok, lusa, tapi saya sentiasa berdoa saya dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Tak guna ada duit
Tapi saya tak sihat. boleh berjalan dengan baik, saya tak boleh makan dengan baik, saya tak boleh bergembira dengan baik. Kan? Ada orang kata, oh nak kaya. Kaya is subjektif. Orang yang kaya ialah kesihatan yang baik. Itu kaya nombor 1. Saya boleh bagi Datuk Nora sekarang 10 million. Nak? Duit. I boleh bagi, Datuk. But I want 2 biji mata you. I nak dermakan kepada 1 jutawan. Bagi jutawan tu dia nak beli 10 juta. Okay. You nak bagi mata you? Tak nak. Tak nak. You kaya what? Okay. You nak bagi mata you? Ada orang lagi dia duit banyak tapi anak-anak dia porak-poranda. Isteri dia buat hal. Dia kaya tapi suami dia buat hal. Lagi pening. Tapi luaran dia orang nampak cantik lah. Saya tak nak hidup macam tu. Dan saya nak cakap pada peminat-peminat saya, jangan hidup macam tu. Sakit kepala, kau boleh mati cepat. Yang kaya doktor. Alamak. Kena juga. Joki. Kena. You know kan? So, yang kita nak hidup tu ialah kebahagiaan. Apa yang sebagai Datuk Rosyam, apa yang buat benda yang paling bahagia? Apa Berjaya. yang membahagiakan? Berjaya. Whatever you buat tu, pap jadi. Itu bagi saya bahagia. That is happiness lah. Happiness. You cakap, you tengok anak you okay, tengok isteri okay, family okay, tengok orang ni bahagia, okay. Itu yang bahagia. Kalau you are Rosyamno, surround you, diorang kesukaran, adakah itu bahagia? Because saya juga ada family lain, adik-beradik, saudara mara. Sanggup ke saya tengok diorang dalam kesukaran? Paling tidak 5 sen 10 sen saya kena bagi juga untuk membantu. Betul tak? Kalau saya seorang saja, I'm Rosyamno. Tapi saudara mara saya susah. Kalau susah, paling tidak saya kena bagi sikit. Tak mampu kan? Semampu mungkin. Bagi saya itu sudah cukup membahagiakan saya. Kerana orang itu akan mendoakan saya. Betul. Yang akan memberikan kesihatan kepada saya. Kan? Peminat-peminat saya akan bagikan seluruh tenaga saya, lakonan saya supaya mereka bahagia tengok saya. Tapi bahagia. kalau tengok keluarga tu memang tak bahagia. Memang pada awal dia tak bahagia. Tapi akhirnya dia bahagia bahawa dia tahu yang saya berkorban. Banyak orang marah drama saya. Keluarga itu, saya pun mengambil masa yang lama nak buat ketidakwatak tu. Hari ini bukan lagi glamour, tapi hari ini tanggungjawab. Banyak kes-kes yang macam ni tak dibawa. Serut bawah under the carpet. So saya sanggup dikeji dan akhirnya mereka memuji. Kan? Tak semestinya hidup kita sentiasa dipuji. Betul. Kadang-kadang kita bermula dengan dikeji dan di hujungnya orang memuji. Tapi ada juga hidup kita bermula dengan memuji, akhirnya dikeji. So ini adalah putaran hidup. Dan Alhamdulillah, drama keluarga itu telah meletakkan branding Rosyamno berada di paras yang tertinggi. Paras tertinggi. Kerana dibual bicarakan dalam social media, report keluar hingga 1.2 billion. 1.2 billion people are talking about me, you know. Tu saya bawa tisu tu dah. Talking. So, tisu doktor tak tahu. Ada katakan ada tisu ni. So, saya membawa realiti kehidupan. Walaupun saya dikeji, itu kerja saya. Kerja saya dan Alhamdulillah akhirnya mereka menerima, mereka memahami bahawa wujudnya Rosyam buat kerja. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya selalu cakap kita punya tetamu-tetamu kita bukan yang biasa-biasa. Kita punya tetamu semua luar biasa. Dan hari ni saya rasa macam saya balik kampung saya akan berfikir banyak. Tadi Datuk ada sebut tentang bekalan, tentang kalau kita nak mati esok. Dan saya teringat saya pernah terbaca dulu Datuk salah seorang artis yang khatam Quran di umur yang berapa? 40. Bagi saya 47 lah. 47. Sebab benda tu bagi saya setengah orang dia tak nak cakap pun. Setengah orang dia
aib kan, malu. Tapi Datuk orang kata exposekan benda tu dan menggalakkan orang lain juga. Maknanya better late than never. Buat mungkin apa yang menyebabkan Datuk macam tak malu ke, tak segan ke, tak apa tujuan tu. Berapa lama dia mengaji. Dia mengaji di Qatar pada umur 47. 48 macam tu. Dan dia declare kepada semua pada masa tu. No, masa tu ada satu program nama dia World Quran World Hour. Quran Current Craft macam ni. Dia memerlukan saya untuk menjadi ikon untuk World Quran Hour. Dan saya mula-mula pun macam ada leceh aku nak cakap pula pada orang yang aku tak tahu mengaji, because I'm Rosham Noor, right? Kena jaga nama ya. Tapi bila saya fikir-fikir balik, apa masalah kalau aku mengaji umur aku 45 baru start mengaji? Rasulullah SAW start umur 40. Umur 40 terima wahyu. Ya. Kan? Masalah dia. So mula-mula my wife kata, tak payahlah yang. Saya cakap, apa nak malu? Apa nak malu? Tuhan tahu apa? Sebenarnya bukan aku seorang yang tak tahu mengaji. Ramai lagi tak tahu mengaji. Kan? Ramai lagi tak tahu mengaji. So saya mengambil kira bahawa itu adalah dakwah saya. You know, niat saya ialah itu dakwah aku. Mungkin ustaz dakwah dia cara menerangkan tentang fardu kifayah, Al-Quran, hadis. Tapi aku sebagai selebriti yang tidak mempunyai ilmu agama yang tinggi, tapi inilah cara aku berdakwah. Mungkin selepas saya mengatakan saya tak tahu mengaji, baru saya start mengaji Iqra, ada ramai orang yang mungkin terinspirasi dengan saya. Mungkin tak banyak sikit sebesar kuman, saya dapatlah sikit. Mana dah tahu kan? Mana tahu. Tapi alhamdulillah selepas saya declare macam tu, rupanya ramai. Ramai yang yalah, aku sebenarnya there's a lot. The company CEO call me personally. I don't know from where they get my number. They call me personally. Dia cakap, Rosham, I'm having the same problem with you. Cakap, Datuk, you don't worry Datuk. You jangan malu je. You baca Iqra ni kan, alif bata, you jangan malu saja. Because at the end of the day, you are alone inside. Yep. You are alone inside. Nak malu kat siapa lagi dah? Ya, betul. Nak malu kan? Nak kena malu dengan Tuhan. Kena malu dengan Tuhan daripada malu dengan manusia. Because manusia ni dia ada di kepentingan dia. Kan? Gasak dia lah kan. Masya Allah. Well, basically, I actually out of my expectation, kita akan berborak dengan orang yang famous tu, Rosham Noor. Kita akan bercakap pasal benda ni semua hari ni. I fikir kita akan cakap pasal movies and all these things because dah movie dah biasa lah doktor, orang cakap pasal tak lah macam ni lah Datuk. Kita we know you for a reason, right? Even walaupun kita actually I see your podcast also, ada berborak dia memang into that different topic. Tapi hari ni the whole idea behind it, I rasa saya myself dapat banyak benda yang baik untuk diri. Okay, number one. And I'm sure people out there bila dengar you're about yourself, you talk about yourself, ramai orang bertambah sayang. Yes. Bertambah. Itulah dia bila kita buat list. Saya punya first list tu saya nak interview Datuk Rosham Noor. Sebab bukan saja sebagai itu macam Datuk kata tadi lah, yang berlakonan semua tu orang dah nampak, tapi saya selalu nak nampak di belakang tu. Dan hari ni kita mengenali seorang figura yang bernama Datuk Rosham Noor, sangat-sangat hebat dan luar biasa. No, jangan cakap macam tu. Dia tak ada hebat. Dia tak ada luar biasa. Hebat lah. Kira hebat sangat. Dia bila letak tu dia jadi menakutkan kita. Tak saya. Apa. Kan? Okay. Sebab memang hebat, cakap alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah kan. Dan mungkin Datuk nak bagi kata-kata terakhir ke ataupun nasihat ke, pandangan ke kita dalam dunia zaman hari ni, zaman dunia media sosial dan hidup ni keras. Everybody struggling dalam hidup. Tak kira lah siapa, pelakon ke, penyanyi ke, apa-apa ke, peniaga ke. Apa yang Datuk nak nasihat kat kita orang semua? Hidup memang struggle. Kalau hidup yang tak struggle, dia tidak ada satu kehidupan yang mewarnai kehidupan seseorang itu. Struggle bukan bermakna kita akan gagal.
struggle adalah bentuk pengajaran yang begitu besar dalam kehidupan kita. Hari ini dunia sudah berubah. Dunia berubah setiap 80 hingga 100 tahun. Cara hidup berubah 80 hingga 100 tahun. Bermula lebih kurang pada tahun 1760. Revolusi kehidupan yang pertama bermula apabila revolusi industri yang pertama yang menggunakan air menjadi wap. Bila air menjadi wap, cara hidup manusia tu bertukar. 80 hingga 100 tahun kemudian pada 1860 macam tu lebih kurang, sekali lagi revolusi industri yang kedua bermula. Dan dia panggil masa tu revolusi tu menggunakan elektrik. Tahun 18 datuk nenek moyang kita mungkin duduk dalam hutan. Ya. Dan bila elektrik datang, of course cara hidup tu bertukar. And then 1969 lebih kurang begitu, revolusi industri yang ketiga telah bermula, digital. Okay. And now in Malaysia we still talking about digital. It's no more digital. It's already revolusi industri yang keempat, iaitu cyber and robot. AI lah. AI. So cyber and robot is a big challenge to the human. Very very big challenge to the human. Dan orang akan banyak penyakit because people akan duduk buat kerja sambil duduk, and then ada robot yang punya. So kalau kita tak meletakkan manusia berada lebih atas daripada robot, and then one day robot akan mengatasi kita. So ini sudah berlaku hari ini. Apabila kebergantungan manusia kepada gadget, pada internet, ChatGPT apa semua information, semua everything. So everything dah depends on robot. So percaya cakap saya, satu hari nanti mungkin dah ada sekarang di luar negara, manusia sudah kahwin dengan robot. Betul. Ada? Sudah Dah ada ada movie jemput dah. Dah ada kan? Dah ada movie dah. So dan akan terjadi dekat Malaysia. Di negara jiran, orang kahwin dengan ChatGPT. Sekarang kalau robot, contoh for example, robot kepalanya boleh tukar, bentuk badannya boleh diminta macam mana. You know, hanya sistem. Tetapi sebab tu bila akhir zaman, Nabi pesan kat kita, zaman itu adalah zaman fitnah. Dan Nabi pesan, nanti di padang mahsyar, di hari akhirat ramai yang jadi muflis. Betul. Sebab peradaban manusia sudah bertukar. Manusia boleh menghina, mengaib, memfitnah melalui social media. Benda ni akan kekal sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah mati, dosa kita masih berjalan. So ini yang pesan daripada baginda Rasulullah SAW. So bukan saya pandai agama, tapi saya mengambil kira. Dah kalah ustaz dah ni. Bukan saya nak tunjuk pandai, tetapi ini adalah tanggungjawab saya. Betul. Kerana saya mengetahui serba sedikit saja dan perlu saya sampaikan kepada peminat saya, orang yang menonton podcast kita, supaya nanti tidak ada claim di padang mahsyar nanti, sebab saya dah bagi tahu dah. saya bagi tahu. Saya dah bagi tahu. Dan ini boleh memporak-porandakan kehidupan. Even today pun dah berapa ramai orang yang berlaku porak-poranda disebabkan social media. Betul. Suami isteri bercerai disebabkan social media. So macam mana kita nak mengharungi kehidupan yang mendatang, kerana kita telah masuk kepada satu alam yang baru, tamadun kehidupan yang baru yang dipanggil cyber and robot. Adakah kita lebih cekap daripada robot? Adakah kita lebih pantas ataupun lebih berilmu daripada robot? So ini mengambil kira cara kehidupan yang mendatang. Kita yang dah tua ni, saya rasa tak terbeban sangat. Because the time will come that we pass away and then we keep quiet. But the young generation, this is their time. Especially anak-anak kepada mereka yang umur 30 hari ini. Anak-anak yang membesar dengan alam ini, cyber and robot.
So adakah mereka berkemampuan untuk bekerja sebagai manusia ataupun mereka akan menjadi tandingan ataupun robot akan menandingi peluang-peluang yang manusia ada di masa akan datang. So berhati-hatilah. Bukan saya nak mengajar, tapi mungkin ini datang sedikit daripada idea saya untuk membuka bicara, menutup bicara, dan saya menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf ada salah silap sepanjang saya berpodcast dengan Datuk, dengan doktor. Minta maaf. Saya sebenarnya terima kasih banyak-banyak sebab saya kata pada awal tadi, Datuk Rosyam selalu dia interview orang. Jadi dia tak ada peluang nak bercerita sebab dia interview orang. So hari ni kita dengar cerita dia. Sangat-sangat amazing. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi Datuk, dan saya rasa banyak ilmu yang kita dapat sangat bermanfaat untuk kita punya penonton-penonton semua. Kami doakan sentiasa maju jaya, sentiasa lebih berjaya lagi. Apa lagi saya nak cakap? Apa lagi? Bukan nak puji. Kita benda yang memang kita bukan puji, bukan nak kipas. Kena. For me, I consider an appreciation. Okay, into manusia yang depan mata saya. Bukan kita podcast kita, walaupun kita nampak macam pasal kesihatan, semua orang kalau pasal kesihatan. No. Kesihatan may be part of it. Tapi yang kita berborak tadi, semua untuk kesihatan juga. Betul. Because kesihatan kita bukan dalam badan sahaja, dalam otak juga. Mindset. Maknanya, kalau you fikir a blessing, bila Tuhan kasih you, semua senang dalam otak you. That's why it's actually, we call it rahatul bal. Your otak relax. Okay, so semua berjaya. Macam yang cakap, semua berjaya. So this is where basically, kita kadang-kadang macam, we don't dare to say it out loud. Cuma bila kita dapat orang yang very genuinely dah start from that small step sampai sekarang, kita really appreciate Datuk, all the nasihat hari ni kita dapat. Saya sendiri banyak benda I dapat, alhamdulillah. Then sekarang ni I dah draw a totally different picture untuk orang ni, because kita have a different picture juga. Baru kita kenal. Betul-betul hari ni kita kenal Datuk Rosyam Nor. Yes. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Datuk nak nyanyi lagu apa? Jangan. So, terima kasih. Itulah tadi kita bersama dengan seorang figura yang sangat-sangat cukup istimewa, luar biasa orangnya, luar biasa auranya. Itulah tadi Datuk Rosyam Nor. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang kepada jumpa kami hari ini. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita akan jumpa orang yang hebat-hebat juga selepas insya-Allah. ini. Okay, terima kasih banyak semua. Ni Datuk Rosyam Nor, and insya-Allah kita see you in the next episode. Salam saya daripada saya Nora. Assalamualaikum. Assalamualaikum.